Muhyiddin otak dia sama dengan Anwar, kau silap besar. Kan? Bahkan kita boleh katakan otak engkau tu dengan otak Din Cigit tu sama betul. Kan? Sama-sama nak mengkhianat. Sama-sama kerja dia suka mengkhianat. Sama. Muhyiddin dulu nak jatuh kerajaan, dia khianat daripada dalam. Muhyiddin dulu. Kan? Waktu Lambatan Harapan kerajaan 22 bulan. Kerja dia apa? Kerja dia merancang bagaimana nak menjatuhkan kerajaan. Kerja Muhyiddin. Apa beza dengan kau sekarang? Kan? Merancang untuk nak melemahkan parti daripada dalam. Sama. Pelotak kau dengan Din Cigit. Jadi tak boleh kau samakan otak Din Cigit tu dengan Anwar Ibrahim, tak sama. Kau tu yang sama dengan Din Cigit. Aku nak beritahu. Kan? Apa yang Din Cigit buat itu suatu dalam kerajaan PH untuk melemahkan kerajaan PH. Apa yang kau buat hari ini dalam parti untuk melemahkan kerajaan perpaduan, untuk nak melemahkan parti keadilan. Tak sama. Itu. Sebab tu saya nak sedarkan ahli-ahli jangan terperangkap dengan orang-orang yang jual nama prinsip. Dia jual nama prinsip. Terima kasih Zela. Dia jual nama prinsip supaya orang sokong dia. Konon-konon dia lah berprinsip. Prinsip apa yang dia ada, saudara? Saya nak bagi tahu. Kalau dia ada prinsip, dia akan berjuang daripada dulu. Waktu ada jawatan pun dia akan mempertahankan prinsip dia. Sampailah hari ini dia akan pertahankan prinsip dia. Tapi dia tidak. Bila ada jawatan, banyak benda yang disebut hari ini yang berlaku zaman dia jadi menteri. Kenapa dia tak bunyi? Kenapa dia tak berbunyi? Waktu kau jadi menteri, kau tak tahu ke? Waktu kau jadi angkat sumpah saja kau jadi menteri, Azam Baki masih di situ. Waktu kau sumpah je kau jadi menteri, apakah mafia korporat ketika itu di bawah Victor Chin tidak wujud? Apakah waktu itu bersih semua kerajaan ini? Waktu kau jadi menteri, kerajaan tak ada masalah, tak ada skandal, semua bersih waktu kau jadi menteri. Macam dia bangkit isu dana judi. Bila dia tak ada jawatan, dia boleh cerita pasal dana judi. Yang pembangkang sendiri pun dah lupa dah. Semua tahu Anwar cabar pembangkang supaya saman dia. Sebab Anwar bagi tahu PN makan dana judi. Dalam parlimen secara resmi. Ada dalam Hansard parlimen. Tapi pembangkang tak nak saman. Dah lupa dah lama dah. Bertahun dah. Daripada mula Anwar kat sumpah dulu Anwar timbulkan isu dana judi ni. Tiba-tiba bila orang dah lupa, Cetong bangkit kembali. Macam Anwar, dia banyak bohong Anwar. Macam dia lah, dia cerita pasal pembangkang timur dan judi. Tapi Anwar tak bawa bukti. Pasal sekarang Anwar tak tunjuk bukti pun. Dia pula nak minta bukti. Yang kena tuduh tu PN. Yang Anwar cabar tu PN. Yang kau ni Cetong, yang masih ahli PKR, kan? Kau pula yang minta bukti dengan Anwar. Dia pasal apa? Pasal apa kau bersungguh-sungguh nak minta Anwar tunjukkan bukti? Sedangkan waktu Anwar bucap tu kau ada dalam parlimen, kau ada sebaris meja kau dengan Anwar waktu itu. Masa Anwar timbulkan isu tu. Kau ada ujung tu sebaris dengan Anwar Ibrahim. Kau diam je, mencetongnya kau dalam parlimen waktu itu. Tak berbunyi, tak bertanya. Apa masalahnya kalau kau tanya waktu itu? Saya nak tanya Tambun, saya nak tanya Perdana Menteri. Betul ke PN dapat dana judi? Saya minta Perdana Menteri tunjukkan bukti lah. Bersuara lah waktu itu, tak kan? Tak bersuara. Kan, kau diam. Telur kau tak ada ke? Telur kau tak ada. Waktu kau jadi menteri, telur kau tak ada. Bila kau tak jadi menteri pun, telur kau tak ada. Sekarang pun kau tak ada telur. Daripada kau ada jawatan tak bertelur, kau tak ada jawatan pun tak bertelur. Inilah rugi Parti Keadilan, saudara. Kita yang sentiasa tak bertelur. Kan? Nak naik atas persepsi orang, nak naik atas naratif yang dia bina. Bukan kerana kekuatan dia, bukan kerana pengaruh dia, bukan kerana aura ada, tak. Dia tak ada aura. Kan? Kalau orang ada aura, saudara, dia tak tunggu masa lah. Kalau dia ada aura, dia ada pengaruh, kan? Dia tahu yang diri dia ada aura. Orang ramai sokong dia, orang suka dia. Dia takkan tunggu. Kan? Dia akan keluar daripada parti yang dia sendiri rasa parti dia tak guna dah. Buat apa nak tunggu? Aku akan buat parti baru sebab aku ada aura. Sebab tu Anwar Ibrahim bila dipecat daripada UMNO, dia tidak pernah nak merayu. Kan? Dia tak pernah tergeh-geh nak minta juga masuk UMNO. Macam Tengku Razali tu. Tengku Razali tu tak ada aura. Kan? Dibuang bila Mahathir haramkan parti UMNO, Mahathir tubuhkan UMNO baru, Tengku Razali nak masuk UMNO tak boleh. Kan? Tak boleh. Lepas tu Tengku Razali buat Parti Melayu Semangat Pemenang, parti baru. Dan dua penggal pilihan raya aja. Parti Melayu Semangat Pemenang. Lepas tu tak mampu dah Tengku Razali nak hidup. Last kali merayu
masuk UMNO balik semula. Anwar bukan macam itu. Bila dah parti pecat dia, okey tak apa. Aku buat parti. Kan? Aku buat parti. Sebab dia yakin dia ada pengaruh, dia ada aura. Sebab tu dia berani buat parti. Dia yakin akan kekuatan dan pengaruh diri dia sendiri. Keyakinan atas diri dia sendiri. Dia tak berharapkan simpati orang. Dia tak bergantung kepada naratif apa semua. Dia bina kekuatan dia sendiri. Itulah Anwar Ibrahim berbeza dengan Cetong. Cetong tidak ada kekuatan diri. Dia tidak ada keyakinan diri. Dia tidak ada pengaruh. Sebab itu dia masih menenggek dalam Parti Keadilan ni. Tampal muka kulit babi. Buat tak tahu malu. Ni jenis Cetong ni.